Atika ada kawan. Dia dah kahwin 2 tahun. Tapi belum direzekikan anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ramai ternanti-nanti naik podcast Matika dengan siapa? Jom Atika perkenalkan Dr. Amalina daripada Klinik Adilia. Boleh tak Dr. perkenalkan diri? Siapa Dr. Amalina ni? Assalamualaikum, hai semua. Saya Dr. Amalina dari Klinik Dr. Adilia Rawang. Doktor, Atika adalah soalan. Ada beberapa soalan lah kat doktor. Silakan. Atika ada kawan. Dia dah kahwin 2 tahun. Tapi belum direzekikan anak. Berapa lama satu-satu pasangan tu dah kahwin, belum ada anak, dia wajib jumpa doktor untuk dia check berkaitan dengan kesuburan dia? Pada saya tak adalah jatuh wajib. So secara generalnya, kalau sudah berkahwin, dah berusaha untuk mengandung selama setahun tapi tak sangkut-sangkut lagi, silalah jumpa doktor cepat-cepat. Setahun je? Setahun. Okey. Tapi sekiranya wanita tu dah berumur 35 tahun atau ke atas, 6 bulan mencuba dah boleh jumpa doktor dah. Oh, 35 tahun ke atas? Betul. Dan 6 bulan cuba, belum lekat lagi dah boleh jumpa doktor? Betul. Okay. Dan especially kalau wanita tu dia punya period dia tak teratur, itu tak payah tunggu lama-lama, tak payah tunggu setahun pun. Walaupun usia belum 35 tahun, dah boleh jumpa doktor. Okay, guys, kalau you all, Dr. Amalina nasihatkan, kalau you all dah kahwin selama setahun tapi belum ada zuriat lagi ataupun belum lekat lagi, boleh jumpa dah doktor. Jumpa Dr. Amalina, okay? Tapi kalau dah 35 tahun ke atas, 6 bulan mencuba, belum lagi ada rezeki, pun boleh jumpa doktor juga. Tapi kalau period sat tak okey kan, terus jumpa. Jangan tunggu 6 bulan baru nak buat medical check-up. Biasanya doktor kan, kalau pasangan tu dah main jumpa doktor, biasanya apa first rawatan yang doktor akan suggestkan? Kita akan buat yang basics first, okay? Kita akan start dengan untuk ambil ujian darah. Ujian darah ni kita akan tengok hormon lah. So ujian darah tu kepada wanita, lebih kepada wanita, sebab lebih kepada hormon tu semua kan. So kita akan tengok estrogen, progesterone, LH, FSH, macam tu lah. Masalah thyroid pun boleh mempengaruhi chance untuk mengandung. Okay, tu saya tak biasa dengar. Itulah kan. So itu satu. Okay, lepas tu ujian yang kedua selalu kita akan buat TVS lah. So TVS ni kita akan tengok lebih, orang kata lagi terang sikit. Nak tengok compare dengan kalau kita scan daripada atas, daripada perut lah. Okay. Boleh tak doktor share dengan Atika? Scan TVS tu scan apa? So TVS it stands for transvaginal sonogram. Okay. So daripada nama dia, maksudnya dia punya scan tu kita akan buat daripada bawah lah, daripada vagina. Betul. Kita pakai alat ni kalau? Ya, betul. Ini dia. Okay. So inilah dia benda ni. So bila dia masuk dekat vagina tu, dia tak sakit. Cuma tak selesa lah. Sebab keras kan. So memang sepatutnya tak sakit. Tak sakit lah? Tak sakit. Cuma tak selesa je. Lama tak? Dia punya scan tu, proses scan tu. Selalunya proses scan ni tak adalah lama. Dalam 5-10 minit. Cuma kadang-kadang bila kita nampak ada something kan, mungkin kita nak tengok dengan lebih jelas lagi, nak tengok apa ni, mungkin ambil masa sikit lah kat situ. Tapi selalunya tak sampai setengah jam lah. Sekejap je. Yang ni kita boleh tengok juga detail ni. Kita dapat tengok juga kita punya ovari, kita punya tube rahim kita. Sampai itu kita fallopian tube selalunya kita tak nampak. Cuma kalau dia ada masalah, contoh macam fallopian tube dia bengkak ke, mungkin boleh nampak. Mungkin lah, tak selalu. So kalau kita TVS ni, kita more towards nak tengok ovari, nak tengok kalau ada cyst ke, lepas tu nak tengok kadang-kadang kita boleh tengok dia punya apa ni kita panggil telur. Telur kat dalam ovari tu. Betul lah. Dengan kita akan tengok macam mana dia punya rahim, dinding rahim dia macam mana. So yang tu semua memang kita boleh nampak dengan jelas. Yang ni kalau nak buat, tak boleh buat time period, betul tak? Time period boleh je, tak ada masalah. Sebab ada certain patient kan memang kita nak tengok time dia tengah period tu. Okay. So kadang-kadang ada patient, doktor mana boleh buat time tengah period kan. Okey je, tak ada masalah. Apa punca ataupun isu lah yang wanita sekarang sukar nak mengandung?
Daripada pengalaman doktor lah, banyak patient datang kan. Biasanya isu dia apa? Actually isu tu nak cakap isu, saya lebih kepada faktor lah. Faktor dan mungkin ada penyakit. Kan penyakit yang menyebabkan kita susah nak mengandung. So one of the most common cause is PCOS. Followers pun mesti very familiar dengan PCOS ni, PCOS, orang panggil PCOS kan. So tapi kan kebanyakannya ramai patient yang datang kepada kami, dia familiar dengan perkataan tu PCOS kan. Tapi apa sebenarnya PCOS dia orang tak tahu. Apa sebenarnya masuk kepada PCOS tu doktor? Okay. So PCOS ni it stands for dia PCOS kan. Okay. It stands for Polycystic Ovarian Syndrome. Okay. So masuk polycystic tu maksudnya dia banyak cyst. Oh, banyak cyst. Betul lah. So korang try cuba Google kan. Okay. Google gambar ovarian PCOS tu macam mana. So dia akan nampak dekat dalam ovari tu banyak biji-biji. Maksudnya dalam ovari kan, bukan dalam rahim. Betul. Dalam ovari. Okay. So kat dalam ovari tu banyak cyst. Tapi sebenarnya cyst tu dia bukan cyst yang kita tahu, yang macam orang cakap yang kita ada cyst tu tau. Dia bukan cyst tu sebenarnya. Sebenarnya yang polycystic tu adalah follicle ataupun telur yang belum matang. So dalam orang yang ada PCOS ni, one thing yang bagusnya dia banyak telur. Cuma telur dia ni dia tak berfungsi dengan baik. Di mana telur tu selalunya dia tak sempat nak matang. Dia tak boleh matang. So bila dia tak matang, tak adalah ovulasi. So bila tak ada ovulasi, tu yang jadi susah nak pregnant. Betul. Okay. So selain daripada tu, PCOS juga menyebabkan hormonal imbalances. Sebab bila wanita yang ada PCOS ni, dia akan lebih banyak androgen, hormon lelaki. Tu yang orang cakap ada misai kadang-kadang, ataupun kaki jadi lebat. Itu antara simptom-simptom PCOS lah. That's how PCOS tu menyebabkan hormonal imbalance lah in a way. Selain daripada PCOS doktor, ada lagi ke jenis sakit lain yang mengganggu juga untuk satu wanita ni mengandung? Ada. So antaranya kenaan dengan thyroid. Masalah thyroid pun boleh menyebabkan ni. Ni kalau contoh, semua orang ada thyroid, orang katakan cuma antara dia tu aktif ataupun tak aktif. Maksudnya kalau dia aktif tu pun dia still mengganggu untuk mengandung juga ke? Dalam badan kita ni dia kena kat tengah-tengah. Dia tak boleh terlalu aktif, tak boleh terlalu slow. So dalam thyroid pun kita ada penyakit kita panggil hyperthyroid. Kita ada penyakit kita panggil hypothyroid. So hyperthyroid tu maksudnya thyroid dia berlebihan. Kalau hypothyroid tu terlalu sikit. Jadi dia kena balance. Betul. So antara penyakit hormon yang boleh menyebabkan susah nak mengandung lah. Okay. Lepas tu actually this one macam orang tak menganggap dia sebagai penyakit, tapi sebenarnya it's actually penyakit lah. Doktor? Obesity. Okay. Tapi betul. Tu positive effect. Yes. Adakah ada kawan doktor? Berat dia 100 lebih. Waktu tu memang tak ada rezeki mengandung lagi lah. Macam-macam dia try lah, cucuk Hanu buat bariatric. Sebutan dia bariatric. Bila dia dah turun banyak, baru dia nak jumpa doktor untuk try untuk IVF kot, tak salah tiga. Tak ada nak buat lekat. Alhamdulillah. Jadi dia cakap betul jugalah faktor obesity pun mengganggu juga kita punya hormon. Jadi tips dia kena turunkan berat badan kan. Betul. Jadi simple things je. As simple as that. Correct. Sebelum nak mengandung tu kena turunkan berat badan, then hormon kita akan jadi balance. Dan lebih mudah untuk chances untuk kita mengandung. Betul. Yes. Apa tanda-tanda PCOS yang kita sendiri pun boleh perasan, aku ni contoh orang cakap macam ada misai ni, macam ni dah macam lebat sikit kan. Dia cakap ini tanda-tanda PCOS, maybe aku kena jumpa doktor, kena buat medical check up, kena tanya doktor, consult doktor kan, nak kena buat macam mana untuk stablekan hormon. Sebab betul tak doktor, kalau kita ada PCOS, period kita pun tak stable. Betul. Ada efek juga kan. Betul. So selain daripada apa yang Panatika bagi tahu saya tadi kan, period tak teratur, facial hair, bulu berlebihan kat badan, itu antara yang paling common lah. Tapi yang lain-lain pun ada juga sebenarnya, tapi dia macam satu. Orang macam orang tak perasan pun benda tu. So satu, cepat naik berat badan,
susah nak turun berat badan. Okey. Itu pun satu. Okay. Lepas tu rambut gugur. Oh, rambut gugur. Rambut gugur, betul. Tak stable. Betul. Sikit-sikit nak teriak, sikit-sikit nak marah. Yes. Tapi diri sendiri pun tak tahu kenapa tiba-tiba aku nak marah. Betul. Itu pun antara punca juga. Betul. Kadang-kadang nak marah, kadang-kadang sedih sangat, nak menangis sendiri. Itu pun boleh antara dia punya simptom lah. These are the common ones yang usually patient akan datang pada saya berkenaan dengan ni. Cumanya kan just nak bagi sikit kesedaran ke. Boleh lah kesedaran. Bagilah doktor kesedaran dekat followers Matika ni. Sebab selalunya kan ramai patient yang datang pada kami lepas dia kahwin baru dia datang pada kami untuk dapatkan rawatan sebab susah nak mengandung. Okay, especially those yang period tak betul kan, yang memang daripada sekolah lagi period tak teratur kan. So pada diorang rasa ni biasalah, memang daripada sekolah aku macam ni kan. But then most of the time it's not. So mana yang planning nak kahwin ke kan, dah setahun sebelum tu kan, datang jumpa doktor, check siap-siap. So walaupun sebelum kahwin tak boleh lah kita buat TVS ni kan. So at least kita boleh scan daripada atas. So daripada situ pun kita boleh dapat lah kita boleh predict apa yang boleh berlaku nanti lepas dia kahwin. Jadi kita boleh plan awal lah doktor. Betul, yes. So kalau contohlah bila kita scan rupa-rupanya ada PCOS. So ada je suplemen yang boleh membantu untuk kurangkan kesan PCOS ni. Okay. So bila once dia punya hormon dah stable daripada awal, then kita boleh control dia punya period lagi bagus So nanti lepas kahwin tak adalah baru macam bau kalut. Kalut betul lah. Jadi nanti lepas kahwin tu 3-4 bulan dah boleh pregnant. InsyaAllah. Plannya tu lah. Plannya macam tu lah. Kita hanya boleh plan, Allah yang menentukan. Betul. Guys, tips daripada Dr. Madina, kalau you all plan nak kahwin dan maybe dalam masa setahun pertama tu nak pregnant, jangan tunggu dah kahwin baru nak check. Maybe you all boleh dah tunang tu, dah jumpa Dr. Madina, dah check awal-awal. Okay, nak check. Maybe kita boleh improve kesihatan kita before kita kahwin. Selalunya kita ni lepas kahwin bahagia, betul tak? Betul. So bila bagi apa berlaku? Badan lagi naik. Betul. So beramai pesakit kami datang, mula-mula awal-awal tu period dia cantik. Tapi lepas dia tambah berat badan kan, dalam masa 6 bulan, 7 bulan kahwin tu naik 4-5 kilo. Masa tu tiba-tiba period jadi tak betul. Masa tu lah baru lepas tu lepas tahun baru jumpa doktor. Check kenapa tak mengandung lagi. Masa tu baru dapat tahu PCOS. So conclusionnya kat sini, kalau period tak betul je, jangan tunggu lama-lama. Kalau tak ada plan nak kahwin pun jangan tunggu. Betul. Jumpa je doktor. So at least daripada awal kita boleh betulkan. So bila nak kahwin, kita in a way kita boleh predict, okay, ada possibility nanti susah sikit nak mengandung. So kita dah betulkan period tu awal-awal. Apa tips doktor yang doktor boleh share lah dekat pejuang TTC? Kalau macam dia period 3 hari ataupun 3 ke 5 hari saja, adakah itu normal period ataupun itu pun dikira tak teratur juga? So kalau dari segi ertinya lah kan, period ni any pendarahan daripada vagina yang 1 hari ataupun lebih, 1 hingga 7 hingga 14 hari lah adalah period. So kalau daripada awal memang period dia begitu, awal tu maksudnya daripada dia datang bulan lah, masa sekolah tu kan. So kalau period dia memang macam tu daripada awal, memang tu lah dia punya period. So tu normal lah. Normal lah. Ada masa kat sekolah saya dulu ada orang cakap macam ni, kalau period darah banyak tu subuh. Kalau darah sikit tu tak apa nak subuh. Betul ke doktor? Selalunya the normal period punya cycle, okay, first dengan second, it depends lah. Setiap orang kan lain-lain kan. So ada orang cycle dia 7 hari, ada yang kadang-kadang sampai 14 hari. Betul. So ada orang kadang-kadang 3, kadang-kadang 5 macam Atika cakap So usually the first 3 days tu kadang-kadang first day ada yang keluar sikit-sikit lagi. Tapi usually dia akan naik gradual, okay,
heavy 1 hari 2 hari, lepas tu dia akan slow down. Okay. So by the time, usually by 14 days, memang patutnya dah stop lah. So anything more than 14 days, tu tak normal. Okay. Dia tak ada istilah you darah banyak, you subur, you darah tak ada. semua, tak ada. I mean within 14 days tu normal kan. Okay, tapi tengok juga flow. So kalau flow tu 10 hari daripada 14 hari tu deras, okay, that's not normal also. Oh, okay. Dia macam sepatutnya yang deras tu, yang heavy tu 1-2 hari je. Maksimum mungkin 3 hari. 4 hari tu pun jarang-jarang lah kita jumpa. awal period tu dia slow, lepas tu makin lama dia naik, lepas tu slowly dia makin slow tu settle. Habis. Correct. Okay, faham. Even kalau ada orang yang dia dah 7 hari, dia dah stop, lepas tu selang 3 hari Dia main pula. tiba-tiba ada lagi sikit. So kalau sikit tu berpanjangan, lebih daripada 14 hari dia tu kan, tu pun tak normal juga. Tak lama juga. Alright doktor, apa tips doktor yang doktor boleh share lah dekat pejuang TTC? Okay, yang pertama, jangan stres. Jangan stres. Jangan stres guys, jangan stres. Jangan stres sebab bila wanita ni stres, hormon kat dalam badan tu pun akan affected. So bila kita stres, hormon affected lagi lah. Sebab kita nak mengandung ni pun dipengaruhi oleh hormon. So bila stres, makin stres lagi. Bukan you all stress tu makin jadi lagi cepat, tapi lagi mengganggu proses TTC. Correct. Itu satu. Lepas tu yang kedua, kenali cycle anda. Cycle period. Cycle period, betul. Sebab kadang-kadang kan bila patient datang kan, bila saya tanya cycle selalu berapa hari ya? Taklah doktor, saya pun tak pasti. Sebab bila kita tahu kita punya cycle, kita boleh expect bila kita subuh. Okay. So bila kita subuh tu bila ovulasi tu subuh lah. So dari situ bila kita jumpa doktor pun, doktor dapat tahu, daripada situ kita boleh buat calculation. Correct. Bila waktu subuh dan bila waktu yang cantik untuk bersama. Okay. So kan sekarang kan banyak kan ada app. Betul. So tu paling senang. Sebab kalau kita kadang-kadang nak mengira sendiri tu memang susah lah. tak dan lah kan. Betul. Guna je app tu. So app tu dia boleh trace berapa hari kita punya cycle. Sebab ada orang 28 hari, cantik lah. Ada orang kadang-kadang sampai 35, 40. So bila yang panjang-panjang ataupun yang terlalu pendek, less than 25 days, okay, dia punya waktu subuh dia tu dah lari. Dia tak macam orang biasa. Tak macam orang yang 28 hari punya cycle. Sebab tu kita kena kenal kita punya cycle period. Betul. Tu. So selalu kita doktor akan cakap waktu subuh tu antara 13 hingga 15 hari kan. Kadang-kadang 14 hari tu kemungkinan ovulasi. But not everyone is the same. Itu as a general advice. Correct. Tapi kita sendiri yang ada calculation pakai apps lah, dan senang betul kan, dapat kira tu kan. Tu satu lagi, kalau yang kan betul-betul TTC ni, dia orang boleh guna kit, kita panggil OPK kit. Kenapa wanita susah nak hamil? Kalau jumpa doktor pula, okay, untuk yang TTC ni, one thing kita boleh buat ialah kita panggil follicular tracking. Betul, tak pernah dengar. So follicular tracking ni ialah scan. Okay, basically kita buat TVS lah. So kita akan scan untuk keep track kita punya telur tu, perkembangan telur tu. So selalu doktor akan buat mungkin dalam hari ke-10. So from then on dia akan hari ke-10 selepas period. Hari ke-10 lepas period. 10 hari 10. Macam hari ni, hari pertama period, kiralah hari ke-10. Okay, faham. So hari ke-10 period lah basically. Betul. So dari situ kita akan check, kita selalunya kita akan jumpa 1 ataupun 2 telur yang lebih besar daripada yang lain-lain. So bila kita nampak yang tu, maksudnya ada possibility telur tu yang akan matang. Okay. So kita akan keep track telur tu lah. So size dia makin lama makin besar. So jadi scan tu pakai TVS. Correct. Dari situ kita boleh detect kita punya telur. Kecil besar semua. Betul. So bila kita dah dapat saiz yang possible untuk matang, untuk ovulasi. So kalau jumpa doktor, masa tu lah doktor akan bagi ubat untuk sokongan untuk teruskan that
proses lah. Okey, Proses untuk matangkan telur ke? betul. Ubat untuk jadikan- matangkan telur. Mm-mm. Okey. Itu first time dengar. Jadi satu, kita kena kenal kita punya cycle period. Yang Betul. kedua, Okey, jaga makan lah. okey. Bila Dia jaga macam mana makan, pun pasal makan lah, of doktor. course. Dia mesti Of jaga course. makan. Betul. Sebab saya rasa ni adalah masalah kita sekarang. Saya pun mengalami masalah yang sama lah. Kita pun mengalami masalah yang sama. Kan? Berat badan dan obesity. Sebab banyak patient sebenarnya bila dah jumpa banyak patient kan, kadang-kadang kita scan tak ada PCOS pun. Ambil darah hormon okey je. Cuma berat badan je berlebihan. So that's why benda first yang kita akan sarankan is turunkan berat badan. So macam nak turunkan badan, jaga makan lah. Jaga makan, exercise, tu semua. Kenapa wanita susah nak hamil? Sebab tadi saya ada briefly cakap pasal fallopian tube kan? Betul. Sebab kenapa fallopian tube tu penting untuk kita dalam masalah TTC, sebab kadang-kadang bila dia tersumbat pun adalah salah satu faktor kenapa wanita tu susah nak mengandung. Okey. So sometimes kita buat lah scan TVS cantik. Sebab macam saya cakap kan, fallopian tube sometimes daripada TVS tak boleh nampak. So scan TVS cantik, ambil darah okey, berat badan cantik, tak gemuk pun. Tapi try tak dapat. So kadang-kadang boleh jadi tube tu tersumbat. Tube fallopian tu tersumbat. Yang betul. Betul. Doktor ada ke replika tu? Replika dia. Ada. Boleh tak kita ambil, kita tunjuk? Ini replika dia. Okey. Kita tunjuk sikit lah. Okay. So ni rahim. Okay. This one vagina. So ni lah kita punya ovari lah. Dua ni. So fallopian tube tu ialah ni. Ini son. Ni fallopian tube. Okay. So ni dia dah campur lah. Dia dah tunjuk ni. Kalau ni dia bengkak. Ni tube fallopian bengkak. Ni fallopian tube berbengkak. So bengkak tu kadang-kadang sebab jangkitan kuman ke. yang ni normal tube fallopian. Betul. Yang ni kalau dia bengkak lah. Biasanya bengkak sebab jangkitan. Boleh jadi jangkitan. Satu lagi kita panggil sebagai hydrosalpinx. Yes. Tu pun boleh bengkak jugalah. So hydrosalpinx tu pun antara penemuan ataupun common findings yang kita boleh nampak kalau dia tersumbat macam tu lah. So macam mana kita nak tahu sama ada tube tu berfungsi dengan baik ke tidak? Kita boleh buat apa yang kita panggil sebagai hyphosi. Hyphosi tu apa, doktor? Scan daripada atas tu kah? So hyphosi tu pun kami ada tawarkan kat klinik ni. Hyphosi dia it's a procedure di mana kita akan inject macam buih ke dalam salur Vagina. peranakan kita ni. Daripada vagina ni kita masuk kat dalam kita akan inject. So macam fluid lah, tapi dia macam foam. So nanti foam tu dia akan naik ke atas, dia akan go through here. So nanti dalam masa yang sama kita akan guna TVS ni, kita akan untuk masuk untuk bawah. scan. So kalau tak ada apa-apa masalah, foam tu akan keluar. Kita boleh nampak ada flow lah. Jadi kita tahu tube fallopian tu tak smooth. Dia tak tersumbat. Tapi kalau dia tersumbat, so satu keluar, satu tak keluar. Jadi kita tahu belah yang tak keluar tu tersumbat. Yes. So tu hyphosi. Ada satu lagi kita panggil HSG. So HSG ni lebih kepada kalau hospital ataupun facility yang besar sikit lah, sebab dia perlukan x-ray dan sebagainya. So kita panggil HSG. HSG pun lebih kurang sama juga. Tapi selalunya pakar yang buat. Tapi kalau dekat klinik, doktor akan pakai TVS. Hyphosi kita Hyphosi, panggil. okey. Yes. Siapa yang tak pernah tengok macam mana rupa rahim, tube fallopian dan juga ovari kan, doktor? Betul, ovari. Minta maaf, saya bukan dalam bidang medical. Jadi inilah visual yang ada dalam perut kita. Bayangkan kecil je ni. Kecil je. Tapi hebatnya ciptaan Allah tu. Makin lama dia boleh membesar. Dia macam belon tu, makin lama makin besar, makin besar. Ciptaan Allah tu kan untuk wanita. Okay, thank you doktor. First time tengok visual replika untuk rahim. Nak mengandung, nombor rokok, nombor vape. Okay doktor, as a wanita, Atikah nak faham, adakah TTC ni hanya untuk perempuan?
ada tak disebabkan kita tak susah nak mengandung ni, ada juga sebab husband kita? Yang common yang kita selalu titik beratkan ialah masalah wanita. Tapi lelaki ataupun husband ni, suami ni pun kadang-kadang lupa, kadang-kadang dia pun boleh jadi penyebab dia kenapa TTC. susah nak mengandung. Susah nak mengandung juga. Okay. Antara common cause lah ialah kualiti sperma yang tak bagus. Okay. So that's why bila kita nak buat TTC, antara benda yang kita nak, yang perlu di-investigate ialah kualiti sperma. That's why kita kena buat semen analysis lah, kita panggil. Tak mahal pun. Kat sini kan, mahal betul pun. tak? Sperma analysis. Betul. Yang tu lah. Betul. Kalau you all nak buat test untuk TTC, husband wife, you all boleh datang dekat klinik Dr. Adilia sebab doktor ada package ni. Boleh jumpa Dr. Amalina. So bila kita bercakap tentang kualiti sperma ni kan, pun sama juga dengan macam wanita, banyak faktor yang boleh mempengaruhi kualiti sperma ni. Okay. So antaranya ialah berat badan, again. Sebab obesity pun boleh Efek kepada sperma. Betul. Kualiti sperma yang dihasilkan. Dia punya bentuk dia, aktif ke tak aktif. Kadang-kadang banyak je sperma tu tapi semua mati. Ataupun banyak sperma dia tapi yang aktif tu 1-2 ekor je. Okay. Yang lain semua menyanyikan. Okay. Okay, maksudnya dia punya kualiti sperma tu tak bagus. Lepas tu satu berat, okay. Lepas tu kedua, hormon juga. Lelaki hormon apa doktor? Hormon apa lelaki yang terefek tu? Selalunya lah yang common ialah thyroid. Thyroid. Dan kadang-kadang jarang, okay, sebab selalunya lelaki susah sikit nak open up. Sebab yelah dia ada kan, masalah lelaki ni susah sikit dia nak open up kan. Testosteron. Okay. So kalau ada masalah testosteron, tapi bila ada masalah testosteron, selalunya akan ada masalah lain lah. Contohnya macam erectile dysfunction dan sebagainya. Jadi 3 faktor tu. Berat, hormon. Okay, lagi satu ini yang paling common. Okay. Dan selalunya orang in denial. Takkanlah doktor. Apakah? Rasanya apa? Aduh, tak tahu. Tak tahu. Merokok. Yes. Merokok, vaping. Betul. Kalau nak mengandung, no more rokok, no more vape. Yes, please. Sebab memang kami punya patient sendiri pun macam tu. Kita try stopkan dia merokok, stop vaping, and then kita bagi suplemen lah. Kan ada untuk support dia punya sperm punya health kan. Alhamdulillah jadi normal. Okay. So simple itulah. Yes. Kita stop rokok dan kita dapat suplemen support lah. Tapi first thing first, check dulu macam mana kita punya kesihatan sperma tu. Okay. Jadi kiranya yang Dr. Shane ni semua boleh buat dekat klinik Dr. Adil? Boleh. InsyaAllah boleh jumpa Dr. Amalina? InsyaAllah boleh. Cumanya doktor, daripada saya kalau nak faham lah, adakah kita kena rawat isteri dan suami serentak ataupun kita settle isteri dulu? Bagi saya lah, better start sekali dulu. Sebab bila kita start dua-dua, contohlah wife punya period kita dah betulkan cantik kan, telur dah ada semua kan, lepas tu baru nak buat husband punya test. Rupa-rupanya husband punya sperma ada masalah. Dia lambat. So tunggu lagi. Sebab kita nak betulkan yang tu pula kan. So lambat. By the time takut period isteri, especially yang period tak teratur ni, jadi haywire balik. Okay. Jadi better serentak. Jadi lebih efisien lah jimat masa. Jimat masa dan actually jimat duit juga. Okay. Yelah. Kan? Masa dah jimat duit. Betul. TTC ni bukan murah. Betul tak? Because honestly saya cakap TTC is not tak murah. Period tak teratur susah nak mengandung. Susah nak mengandung tu mungkin betul. Doktor, bahaya ke PCOS ni doktor? Kalau dia lama dia berbahaya tak untuk diri kita ataupun untuk family kita? So basically PCOS ni dia tak bahaya.
Dia bukan macam kanser kan. Sebab orang cakap PCOS tu ada cyst. Doktor, saya ada cyst ni kat dalam ni. Dia takut Bahaya pula. ke? Takut lah. Kanser ke doktor? So PCOS ni bukan kanser. Sebab tadi pun macam kita dah cerita awal-awal tadi kan. So yang cyst tu sebenarnya tu bukan cyst. Tu adalah folikel yang belum matang. Telur yang belum matang. Dalam PCOS lah. Sebab kalau cyst tu dia lain. Cyst tu memang ada juga tapi tu lain. Okay. Tapi PCOS ni dia tak berbahaya. Dia tak menyebabkan kematian. Dia bukan kanser, right? Cumanya dalam jangka masa yang lama, kalau kita biarkan saja, kita tak treat, tak buat apa-apa, satu, dia akan mempengaruhi kita punya faktor kesuburan. Kan? Faktor kesuburan, hormonal imbalances lah. So hormonal imbalances tu termasuklah susah nak kurus, diet tapi tak kurus. Kan? Kurus sampai stres. Kenapa lah aku dah kurang makan tapi tak turun-turun lagi buat badan. Lama-lama stress eating. Makan lagi. Makan lagi. Lagi naik dalam badan kita. Okay. Tu lepas tu risiko untuk dapat diabetes, kencing manis, tinggi compared to orang yang tak ada PCOS. Correct. Ya. Okay. Ni first time aku dengar. Sebab orang yang ada PCOS ni dia ada apa yang kita panggil sebagai insulin resistance. So insulin resistance ni kita selalu akan dengar dekat orang yang diabetes. Tapi orang PCOS ni walaupun dia tak ada diabetes, dia ada insulin resistance. So kalau kita biarkan untuk masa yang lama, cepat kita dapat diabetes. Daripada situlah kita akan jadi macam gula kita tinggi. Betul tak? Of course. Gula tu semakin lama semakin tinggi. Macam tu. Dia sebenarnya untuk long term, untuk badan tu tak bagus lah. Takkanlah kita nak duduk dalam keadaan seumur hidup kita tak mau menjaga, membuatkan kita macam sakit je. Tiba-tiba badan kita dah naik. Lepas tu hormon kita pun dah ke laut. Betul. Lepas tu gula kita naik. Jadi badan kita dalam keadaan yang tak sihat lah. Betul. Tak maulah kita continue dalam keadaan badan tak sihat. Memang dia tak bahaya. Tapi untuk long term dia tak bagus untuk body kita. Betul. Then of course lah chance untuk pregnancy pun dia akan pengaruhi juga. Doktor, betul ke statement selalu orang cakap period tak teratur susah nak mengandung? Susah nak mengandung tu mungkin betul. Tapi tak boleh mengandung tu salah. Sebab tak 100% lah. Sebab macam saya cakap awal-awal tadi, banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita susah nak mengandung. So once kita dapat tangkap apa masalah tu, kita try betulkan, insya-Allah ada je proses chance tu. Betul. So bila proses tu dah go on, chances untuk mengandung tu ada. Lebih tinggi lah. Lebih tinggi, correct. Mungkin yalah orang cakap kalau tak dapat secara natural, kita mungkin boleh to the next step. Macam IUI ke IVF. Tapi chances untuk mengandung tu bagi saya still ada. So far at least 1 bulan tu ada 1 couple kami bantu. Berapa ramai pejuang TTC yang Dr. Amarina dah bantu? Doktor share ke? Alamak. Saya ingat doktor lah. Berapa banyak dah. Sebab yelah kita nak share jugalah dekat followers kan, berapa banyak dah pasangan yang Dr. Amarina bantu kan. Jadi maybe memberi inspirasi dekat pejuang TTC dekat luar sana untuk mereka pun mai buat test, buat medical check up juga untuk jenis TTC mereka. Average berapa saya ingat doktor? Dalam average kat klinik kami lah, sebab saya pun kat sini belum lama lagi. Baru almost tahun insyaAllah. So far at least 1 bulan tu ada 1 couple kami bantu. At least dan lah. Berjaya tu masih dalam proses. Dalam proses lagi dah. Betul lah doktor cakap tadi, dia bukan you mai sekali terus positif. Betul. Dia sebab nak check nak bagi hormon, nak makan ubat hormon pun makan masa kan. Betul. Jadi you all dekat luar sana, pejuang TTC, jangan pernah putus asa. Still kita ada lagi peluang dan ruang untuk kita improve dan perbaiki kita punya kesihatan. Kalau contoh 1 dia tak ada, dia hanya ada 1. Adakah dia still ada possible untuk mengandung? Allah ciptakan wanita ni ada 2 tiub perfume. Kalau contoh 1 dia tak ada, dia hanya ada 1. Adakah dia still ada possible untuk mengandung? Dia ada 1 je. Ya, betul. Ada je. Okay, asalkan kita ada 1 set. Maksudnya tiub ada, ovari pun ada. Tapi kalau ovari dua-dua dah tak ada, memang tak adalah. Sebab
tempat nak menghasilkan telur tu ialah ovari. Okay. So kalau tak ada Fallopian tu telur, just laluan je, correct. So kalau tak ada telur, tak adalah Tak mengandung. untuk disenyawakan. Tapi kalau ada telur, tak ada fallopian tube pun tak jadi juga. jadi juga. Sebab macam mana dia nak masuk kat dalam rahim. Yang tu doktor cakap untuk natural pregnant. Tapi Betul. kalau dia macam IVF ke apa semua tu, So kalau untuk IVF, kalau dia tak simpan telur, okay, dan dua-dua dah tak ada, memang tak ada lah. tak adalah. Oh. Betul. So sebab pernah je jumpa macam patient dia ectopic pregnancy kan, kandungan di luar rahim, di mana dia kena buang semua. buang The whole dua side. tak, selalunya satu side lah. Satu side So saja. katakan dia kena banyak kali. Ada je tau. Di mana patient tu dia dah kena sekali ectopic pregnancy, dia kena sekali lagi. Lepas tu tapi tak semua ectopic pregnancy kena buang semua. It depends on dia punya location dan sama ada dia dah pecah ke belum lah macam tu. So kalau dia masih ada, contohlah dia kena buang sebelah kan. Dia dah kena buang dia punya ni. So sebelah masih ada lagi. Masih boleh Possible mengandung. lagi lah untuk dia mengandung. Betul. Sebab kita punya ovari tu masih menghasilkan telur. Masih menghasilkan telur. Okay, last doktor. Apa nasihat doktor untuk followers Mahtika yang tengah tengok sekarang? Okay. So, pertama, lakukan screening awal-awal. Okay. Especially kepada mereka, kepada wanita yang sudah ada simptom-simptom PCOS yang tadi yang kita share tadi. Lepas tu, mana yang plan nak berkahwin dalam masa yang terdekat, buatlah saringan awal-awal. Okay. Dan kepada yang dah kahwin dan mengalami masalah untuk mengandung, okay, boleh datang pada kami. Okay, kita akan cuba bantu. Di mana kami menawarkan package untuk fertility. Kami ada starter plus dengan elite. So kalau untuk starter tu kita termasuklah untuk TVS, sperm analysis, okay, dengan termasuk consultation lah. Untuk plus pula termasuk TVS, sperm analysis, blood investigation untuk both couples, dengan wife hormone test. Dan elite pula ni termasuk yang sama macam plus tu, tapi dengan extra dia ada HIFOC. HIFOC yang tadi kita share tadi. Untuk tengok fallopian tube. Okay, untuk tengok fallopian tube tu ada smooth ataupun ada tersumbat. Okay, dah pula ingat ya guys. Okay, alright. Terima kasih banyak doktor. Jadi daripada side Atika, you all please lah, tak ada siapa pun nak heran ke kesihatan kita lah. Tak ada siapa pun nak jaga kita, melainkan kita sendiri kena jaga kesihatan kita. Jadi kalau kita nak benda tu, kita buat sampai dapat. Jadi kat mana yang boleh bantu kita untuk berkaitan dengan kesuburan ataupun TTC ni, salah satunya you all boleh datang dekat klinik Dr. Adilia, boleh jumpa dengan Dr. Amalina.